keputusan peperiksaan pelajar seperti SPM, STPM tidak boleh dijadikan KPI untuk pihak-pihak selain daripada murid itu sendiri. Sebabnya banyak. Pertama, apabila keputusan peperiksaan menjadi KPI pihak-pihak ini tadi, maka mereka membina risiko, manfaat dan mudarat masing-masing berasaskan kepada keputusan peperiksaan yang merupakan natijah daripada kerja budak-budak ni tadi. Dan ini boleh menjadi lebih buruk apabila mekanisme sebenar, bagaimanakah cara peperiksaan itu, pentaksiran berkenaan disemak, berapa standard yang ditetapkan untuk membolehkan seorang pelajar mendapat grade yang tertentu tidak diketahui. Dia menyebabkan sama ada orang percaya kepada rumours, benda-benda yang tidak benar, ataupun mereka hilang terus kepercayaan terhadap integriti keputusan peperiksaan seperti itu. Namun apa yang lebih perlu kita ambil berat ialah keputusan peperiksaan yang menjadi KPI kepada performance guru, pengetua sekolah, pejabat pendidikan daerah, negeri dan juga kementerian di bawah kepimpinan menteri dan kabinet pada satu-satu masa boleh menyebabkan manipulasi berlaku terhadap keputusan peperiksaan ini. Kita maklum tentang amalan pentaksiran yang lebih organik pada menceritakan perkembangan dan pencapaian pelajar seperti pentaksiran berasaskan bilik darjah, pentaksiran berasaskan sekolah yang menjadi perdebatan selama sedekat di negara kita ini. Tetapi PBD, PPS ini, jika kita lihat kepada amalannya di negara-negara seperti Finland, ada pelbagai benda lain yang perlu kita ambil berat. Soalnya bukan berapa murid dalam satu kelas, soalnya bukan berapa ramaikah rakyat di negara tersebut untuk membolehkan pentaksiran berlaku, tetapi dia adalah berkaitan dengan integriti ni tadi. Di negara seperti Finland, apabila keputusan peperiksaan pelajar tidak dibanding-bandingkan daripada serendah-rendah peringkat, iaitu di dalam kelas itu sendiri, sampailah kepada negara, guru-guru tidak mempunyai sebab untuk mereka itu tidak telus dan adil dalam menilai murid masing-masing. Jika ramai murid tidak perform dengan baik, keputusan peperiksaan tidak memuaskan, itu tidak akan dibaca sebagai guru tersebut gagal mengajar dan menjejaskan kepentingan dia. Dan jika di sekolah tersebut ramai pelajar yang keputusan peperiksaannya tidak bagus, maka sekolah itu akan dikategorikan sebagai sekolah yang tertentu mendapat bajet yang lebih rendah, macam-macam lah manfaat mudarat yang terhasil akibat daripada keputusan peperiksaan. Perkara itu tidak berlaku. Dan apabila perkara sedemikian rupa dapat dibentuk, dan dia dibentuk bukan semata-mata atas pilihan peribadi pemimpin pada satu-satu masa, tetapi dia adalah sistem, dia adalah prinsip, dia juga adalah budaya yang dipegang oleh masyarakat, bahawa keputusan peperiksaan bukan sesuatu yang perlu dipamerkan, yang perlu diraikan, yang perlu dibicarakan secara terbuka terhadap mana yang cemerlang, mana yang tidak cemerlang. Maka ia membolehkan pentaksiran berasaskan bilik darjah, pentaksiran berasaskan sekolah itu menunaikan fungsinya pada menceritakan secara yang lebih tepat tentang perkembangan dan pencapaian pelajar. Sampai ke tahap misalnya di negara seperti Finland, apa keputusan peperiksaan akhir di tahun ke-9 sekolah itu, dan keputusan itu yang hendak digunakan untuk para pelajar memohon ke high school, keputusan peperiksaan yang ditentukan oleh cikgu masing-masing itu diterima pakai dan dipercayai, dan dia tidak perlu kepada satu keputusan peperiksaan standard seluruh negara. Tidak ada sesiapa pun yang mempertikaikan pelajar sekolah ni keputusannya cemerlang, mungkin sebab dia murid kesayangan cikgu ke, cikgu dia bagi markah yang lebih tinggi, maka ramai pelajar daripada sekolah ni dapat masuk ke high school tertentu. Benda itu tidak timbul kerana penilaian yang diberikan oleh guru itu dipercayai, dan dipercayai bukan di peringkat emosi, tetapi dipercayai kerana dia adalah sesuatu yang berintegriti secara sistematik. Sebab guru profesional menilai dengan baik, dengan tepat perkembangan pelajar, dan yang paling penting, guru itu tidak ada kepentingan untuk melebih atau mengurangkan keputusan peperiksaan para pelajar yang berada di bawah jagaannya. Bila mana keputusan-keputusan peperiksaan itu, kita sebagai masyarakat, kita fikir bahawa jika kita meraihkan pelajar cemerlang bermakna kita reward pelajar cemerlang, dan kita bukan bermaksud nak menjadikan pelajar cemerlang itu tidak menerima pengiktirafan kerana nak menjaga hati budak-budak yang tidak cemerlang. Kita fikir macam itu, maka
kita merosakkan sistem dan kita menjadikan keputusan peperiksaan itu seperti trofi untuk dibangga-banggakan oleh ibu bapa ke oleh pihak sekolah, sedangkan fungsi keputusan peperiksaan itu adalah untuk membolehkan pelajar berkenaan menyambung pelajaran seterusnya ke peringkat yang bersesuaian dengan pencapaian dia, dan keputusan peperiksaan itu harus dihadkan di situ. Soal kita nak mengiktiraf, memberikan ganjaran kepada para pelajar cemerlang ini kerana mereka berusaha keras dan selayaknya mendapat keputusan peperiksaan cemerlang itu, ia adalah perkara yang berasingan daripada meraihkan keputusan peperiksaan, kerana keputusan peperiksaan itu ada banyak isu di dalamnya yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Di negara-negara seperti Finland contohnya, persoalan untuk melindungi keputusan peperiksaan pelajar daripada dibanding-bandingkan bukan berasaskan kepada nak menjaga hati para pelajar yang lemah supaya mereka tidak tersinggung. Ia tidak berada di daerah itu. Tetapi keputusan peperiksaan pelajar ini tidak diwar-warkan kerana mahu menjaga integriti para pelajar, bahawa yang lebih penting dalam sepanjang pengalaman persekolahan mereka bukanlah keputusan peperiksaan itu, tetapi apa yang berlaku setiap hari daripada hari pertama mereka bersekolah hinggalah mereka beralih kepada peringkat pembelajaran yang seterusnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan berlaku ihsan seperti mana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan kita sebagai umat Islam perlu serius dan mengambil berat tentang pentingnya untuk melakukan reformasi ini, bukan hanya kepada sistem di dalam peperiksaan itu sendiri, tetapi kepercayaan kita sendiri, budaya kita sendiri yang menjadi enabler kepada kepincangan, sehingga keputusan peperiksaan yang tidak organik, yang tidak tepat, malah yang diseleweng, yang dipalsukan, lebih kita percaya daripada apa yang mata kita nampak, telinga kita dengar setiap hari daripada pengalaman persekolahan anak-anak ini.